Saya nak recap balik. Kalau kita ingat lagi ketika kes liwat 2. Okay, kalau siapa yang faham sistem kehakiman ni, dia ada satu kandang tertuduh. Okey. Dan satu lagi kandang saksi. Okey. Bila Anwar Ibrahim dipanggil untuk masuk ke kandang saksi, dia boleh cross examine oleh peguam. Okey. So peguam yang mewakili tertuduh ni, peguam masa kes tu siapa? Saiful. Boleh tanya macam-macam. Dan benda tu boleh jadi fakta kes. Boleh dimasukkan sebagai proof. Masa liwat 1, Anwar Ibrahim memilih untuk pergi ke kandang saksi dan dia itu yang macam-macam cerita keluar. Okey. Sebab dia soal siasat. Liwat 2, dia ni saya punya pandangan, dia tidak berani pergi ke kandang saksi. Dia memilih untuk duduk di kandang tertuduh dan membacakan statement yang panjang lebar 32 muka surat. Kan ada kan gambar dia berdiri, dia baca lama kan, 32 muka surat. Bila dia baca di kandang tertuduh, dia tidak boleh di cross check examine by lawyer lawan. Dan mahkamah akan take note bahawa peguam pendakwa raya lah, masa tu pendakwa raya tidak boleh, dia bukan peguam Saiful Bukhari, pendakwa raya. Okey. So pendakwa raya tak boleh nak soal balik dia. Apa saja yang dia cakap, dia macam statement satu hala saja. Okey. So kita nampak downgrade daripada terbuka kepada tak berani masuk kandang saksi. Alright. And then this case, dua-dua kandang dia tak nak masuk. Kan? Immunity. So dia memberi berdebar pula lah untuk episod kali ni. Dia memberi naratif yang salah. Dia memberi signal yang salah kepada rakyat. Betul. Dan dia memberi naratif yang tanggung, yang bola tanggung macam ni kepada pembangkang dan sebagainya. Dan dia tak sepatutnya buat macam tu. Pada saya, he need to attend. 16 Jun tu kena proceed. Dia kena attend. Dia kena masuk dalam kandang saksi sebagai anak jantan. Pertahankan lawan tetap. Dia mana pergi lawan tetap lawan ni sekarang? Tak ada. Dekat Rafizi. Tak ada. So saya rasa penyokong PH ni sekali lagi saya serulah. 16 Jun ni kalau kes berjalan kalau tangguh imuniti dan sebagainya, kita tak boleh buat apalah. Kalau kes berjalan, you all kena hadir dan support your party president yang berhadapan dengan satu tuduhan yang sangat besar. Bukan tuduhan curi ayam, bukan tuduhan macam Rama Krishnan tipu urusan apa ni semua, bukan itu. Ini sexual assault, jenayah. So ini satu tuduhan yang besar. So you all kena attend, hadir, beri support, moral support. Berani presiden. Datuk Seri kena berani. Kami ada di belakang. Jangan besok PMX toleh belakang, tak seko pun tak ada. Semua dah ke Rafizi ke? Jadi you all kena attend. Nasihatkan Datuk Seri Anwar untuk attend, proceed 16 Jun dan masuk kandang saksi.